maupun PAS kawasan Dungung serta hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Pertamanya alhamdulillah kita banyak syukur kepada Allah dapat sama-sama kita adakan program penerangan sempena pasca sidang Dewan Undangan Negeri yang mungkin kita tak dapat hadir dalam Dewan, tetapi kita bertemu dengan masyarakat yang kita anggap sebagai pemegang taruh yang telah memberi kepercayaan kepada PAS, dan kita ni berkhidmat dengan kerajaan negeri hasil daripada sokongan rakyat yang kita memberi laporan kembali kepada rakyat apa yang telah dibincangkan dan dibuat pembentangan untuk bajet kewangan bagi 2026. Malam ni orang kata bukan ceramah tersebut belakang tu bukan ceramah, ramai sangat 6 orang. Dia nasi tapi orang solo cakap awal. ODP dia solo kita ni orang tukang duduk belakang dia kata-kata kopang. Saudara-saudara yang dirahmati sekalian, apabila PAS diberi kepercayaan tahun 2018 untuk kembali memerintah negeri Terengganu, kita masuk tu bukan nyadar gitu. Kita telah buat prepare, kita bincang manifesto hala tuju nak bawa ke mana Terengganu ni. Kalau supaya dengan apa yang dibuat oleh UMNO, baik UMNO yang merintah, supaya je. Tapi kerana kita mempunyai gagasan, kita punya matlamat, ke mana hala tuju yang nak kita bawa dan sebagainya, baik itu kita meletakkan tema yang jelas. Maju, berkat dan sejahtera. Kita nak fizikal duniawi ni maju, tak tinggalan. Bukan maknanya bila PAS merintah ni semua pegang sebeh, duduk sejik surah belaka, tunggu makin mau ambil nyawa. Tak. Tapi kita sebagai khalifah untuk mengurus dan mentadbir bumi ni dengan lebih baik. Yang kedua berkat. Berkat ni saya tengok dalam kitab lain tak ada. Dalam Islam saja berkat ni. Pernah sekali Rasulullah SAW makan dengan talang dan sahabat-sahabat, mari Saidina Ali, licin dah. Tapi Rasulullah kokok bekah ni, ada lekat ujung jari, beri kepada Saidina Ali. Dan Saidina Ali kata kenyang. Apa Rasulullah kata? Sesungguhnya berkat yang kita makan tadi ni boleh gemuk. Jadi benda ni benda spiritual, orang dia nampak. Macam kita semayang lah, kalau dia tanya, mau boleh benda semayang? Tu, tunggal-tunggik. Kita nak kabur kalau jenis orang tak beriman, nak kabur mana, nak sarah mana. Baik akak punggung lari senang. Payah nak sarah ke dia. Tu, nak kabur pahala dia, tak beriman, tak percaya. Nak kabur surga neraka, tak percaya. Jadi berkat-berkat ni apabila kita meletakkan Islam sebagai matlamat kita menjadikan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT panduan Al-Quran, ikut syariat yang telah digaris dan dibentangkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi ikut sumber-sumber asas-asas yang merupakan sumber hukum Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas muktabar sebagai sumber hukum bagi rojokan tertinggi negeri Terengganu ni, insya-Allah kita akan boleh berkat. Maju sejahtera itu mana sih? Fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jelas kita ni. Kita nak bawa situ. Tapi apabila kita masuk esko-esko ni dibahagikan tugas-tugas. Dia ada jawatan kuasa dia ramai ni. Kalau saya ni pesyarah profesor orang panggil naik chancellor universiti di Terengganu ni. Jabatan-jabatan yang melibatkan pendidikan, pengaruh pendidikan semua ada. Lepas tu dia akan tanya kita, dah ya bermak nak buat benda. Kalau kita tak ada benda dalam kepala, saya pun tak tahu kau ni. Saya ni orang sokong menang. Ikut nak buat guana-guana. Mampu jawab dia. Hanya golek kepala. Kita masuk tu khabar dah ni kita nak. Nak buat gimana? Nak kita mana? Pendidikan ni nak buat gimana? Anak-anak kita ni bukan sebagai orang guli-guli. Untuk try and error test dulu ni macam ni. 2-3 hari ni kementerian kata kita buat kajian semula. Mungkin nak periksa semula UPSR. Tu. Kemungkinan nak periksa semula PT3. Dah orang sungguh apa pulak dah. Budak-budak tak ada dah ni periksa. Nak periksa pulak dah. Mesti legak gitu. Apa hal mainan ni mah. Anak-anak kita ni bukan buah jitik toreh. Nak main-mainan. Biar kita jelas mendapat matlamat ni. Ada kepakaran, bukan masing-masing mari sepak gitu dah.
Jadi PAS ni dia stable lama dah. Dia anggap pelang raya sebelum pada itu meretoh dah. Jadi setiap tu kita kemas kini kan. Kita kumpul pakar-pakar kita dan sebagainya. Begitu juga yang melibatkan pendidikan, kita 2030 itu antara kita panggil milestone dia. Ada garis padang-sepadang yang ingin kita capai. 2030 hasrat kita pendidikan negeri Terengganu ni pendidikan sejahtera kita panggil. Sebab itu alhamdulillah start 2018, 2019 apa 2025 baru-baru ni pendidikan Terengganu ni antara yang terbaik di Malaysia. Tak pernah kurang lagi keputusan di peringkat kebangsaan, PJK apa dan sebagainya sama ada melibatkan SPM, STPN dan STAM. Alhamdulillah. Dan kita pun start memerintah. Saya ingat 2017 dulu, 2016, masa tu saya sebagai ketua pembangkang dalam DONG, kita tanya, hok budak-budak cerdik ramah Terengganu ni, berapa orang kerajaan negeri Terengganu beri beasiswa? Dia bangun seorang. Bukan NGO ni, bukan masjid pilih seorang. Jadi kerana itu antara manifesto kita, bermula 2018, kita letak 5 juta setahun untuk beasiswa. Walaupun dia ambil terik pengurusan duit royalty apa sebagainya, kita dok kurang melibatkan pendidikan 5 juta setahun. Tahun 2019 jadi 10 juta. Tak patut budak kita tanggung 5 juta tu tahun kedua dak pergi makan tak boleh. Jadi 10 juta, tahun ketiga 15 juta, tahun keempat 20 juta. Ni 20 juta semua ni tiap tahun. Lepas pada tu setiap tahun 10 juta untuk pinjaman. Jadi untuk beasiswa pinjaman hampir 80 juta yang kita tanggung kos keseluruhan melibatkan sampai PhD, master PhD yang melibatkan CJ accounting dan sebagainya. Dan juga pelajar-pelajar yang kita tanggung di peringkat sekolah-sekolah sama ada di bawah JPIN, Jabatan Pendidikan Islam Negeri Terengganu, maupun yang melibatkan SABK. SABK ni bangunan yang telah diurus di bawah kementerian, tapi kerajaan negeri masih lagi support untuk mengekalkan kecemerlangan pelajar-pelajar kita di Terengganu. Bahkan kita memberi orang panggil sumbangan ataupun hadiah kecemerlangan dan sebagainya untuk memberi insentif bagi mengekalkan kecemerlangan pelajar kita ni. Alhamdulillah. Walaupun kita ni orang panggil kelepeh kita duduk di MOF. Nur Ibrahim tukar pegang dia ni, kelepeh kita. Dia lebih kurang je Iraq, saya tak tahu. Amerika belajar dengan Anwar ke Anwar belajar dengan mereka? Apabila mereka tawang Iraq, semua minyak, urusan minyak tu mereka belaka kontrol. Dan duit itu disimpan di Amerika. Setiap projek yang nak buat, nak jalan bayar gaji untuk Iraq, Amerika akan bayar. Ini dia buat ke Venezuela pula. Lebih kurang tu. Jadi pak dia tawang Venezuela, jadi semua urusan minyak apa sebagainya, pembayar dia adalah Amerika. Dia urus belakang. Ni dia nak bahang Greenland pula. Nathan setan sungguh lah tu. Tu. Dia kira macam ikut pandai dia, negara siapa. Tu. Dia pakai gigi bodoh gitu. Jadi sama kok, piti minyak Terengganu ni pak, kelepeh dia pegang dia ni. Dia belajar dengan terang ke? Saya rasa terang belajar dengan ni. Anwar pun dia belajar dengan UMNO. Bak UMNO buat mula-mula dulu. Pun kita tak konsep apabila melibatkan pendidikan. Tahun ni kita tambah lagi jadi 6 juta. Apabila kita kolek syarikat JLC kerajaan negeri ni, kita minta 1 juta setahun. Jadi 6 juta. Dan kita pun tengah akak pula dengan MOF, nak tambah lagi. 1 juta ataupun 2 juta, jadi 7 ataupun 8 juta. Sebab budak kita kau ramah, kau cerdik. Bukan kau ramah, kau cerdik. Hak cerdik tu kau ramah. Adik dah nak pilih kita ni. Tu pun kita utama ibu tunggal, B40 apa dan sebagainya. Pun ramah. Sebab bila dia nampak ada beasiswa apa, kau semangat. Alhamdulillah. Dan kita sekarang ni sebagaimana janji manifesto untuk tambah sekolah menengah agama. Sekolah harap kita ni lama ngak dah dungung tu. Tu. Masa sama saya sekolah dulu lagi. Tu. Jadi kita tambah semedi sekarang.
yang ada di Durian Mas. Baru ada 4. Kita janji sedaerah satu, payah juga. Nak mari kong payah kong buat sekolah ni bang. Dia nak bangunan apa. Bangunan tu kena luluh nu bajet. Sekarang ni sekolah imtiah Marang. Tu pun duk jolok semua tu. Untuk bayar ke kontraktor. Pitih kita, tapi dia tukar pegang lepas. Dia takut kita ni kita belanja tak lain. Padahal ada audit, ada apa dan sebagainya. Tapi begitulah keadaan. Jadi antara produk kita tahun ni, kita start atau pelajar ke Beijing. Tahfiz Mandarin kita panggil. Sebab pendidikan ni start tahun 1, 5 tahun lepas SPM tahun ni. Tahun ni kita bermula hantar pelajar 7 orang ke Beijing. Kerajaan negeri China tanggung seorang, Petronas tanggung seorang, baki lagi ditanggung oleh kerajaan negeri. Dan tahun ni kita start 2 lagi. Imtiah tahfiz Jepun yang akan kita bermula tahun ni tingkatan 1 di Kuala Nerus, dan juga tahfiz Korea yang akan buat di Dungun. Imtiah Dungun, tapi kita parking sementara di Marang. Untuk kita pelbagaikan, semua ni untuk melahirkan engineer. Tapi basic dia Quran. Ngapa Quran 30 juzuk, engineer. Dulu saya ingat masa saya sekolah Arab Dungun dulu, ada seorang teacher tu, dia kata, jangan pelajar saya ni jangan ngaji sains. Sains teknologi jangan ngaji. Kita tanya buat apa? Jajuk majuk dia tu. Allah sakit kepala. Jadi menyebabkan kadang-kadang ibu bapa pahamang dia, mana ngapa-ngapa Quran je lah. Sedangkan sains teknologi tu kecemerlangan di zaman Islam. Zaman Abad Kenang tu, zaman Harun al-Rasyid itu kecemerlangan. Sebab semua ni datang daripada ibadat. Engineer apa sebagainya, hasil daripada ibadat. Ibadat benda, kita nak semayang, nak ngadap kiblat, atau ngaji ilmu falak. Kita nak semayang tutup aurat, itu industri pakaian apa untuk menutup aurat. Kita nak pergi Mekah haji, itu perkapalan apa sebagai pengangkutan transport nak pergi Mekah. Semuanya hasil ibadat, cetusan daripada ibadat tu mendorong supaya manusia umat Islam ni aktif, cemerlang dari segi sains dan teknologi. Jadi bila barat mari ni dijeruh, jangan kita belah. Betul dia kata masa-masa dulu nak we meretoh, dia kata. Nak meretoh ke mana, nak buat jarum sebatang pun tak pandang. Saya ingat lagi saya sekolah rendah dulu. Buku Romi kan kita belajar tu. Kenapa dia tulis? Mutut Sami menolong ayahnya menoreh getah. Ahcom menolong ayahnya di kedai. Ali lasti burung. Tengok. Jahat ni. Maknanya orang Melayu kita, orang Islam ni main je. Orang lain bahagian ni apa. Tu dia cuba untuk memojokkan orang Islam ni bahawa dok cerdik, dok pandai apa sebagainya. Sedangkan Islam yang hebat, cemerlangan, sama ada dalam sains, teknologi apa, perkapalan, pelayaran, semua datang daripada ulama-ulama Islam. Bahkan nama-nama tu pun sebenarnya nama ulama Islam. Ahli kedoktoran, Eversin. Kita dengar Eversin ni masalah mana pada Ibn Sina, Al-Khawarizmi dan sebagainya. Jadi kita nak kembalikan teras pendidikan Islam ni balik semula dalam kehidupan kita. Jadi alhamdulillah. Jadi sebab itu kita ni kerajaan menggunakan kewangan yang banyak, pendidikan sejak sekolah rendah, sejak pasti, sejak tadika dengan pendidikan Al-Quran. Siapalah perekat ke universiti, kolej Quran Terengganu dan sebagainya, basic dia dengan Al-Quran. Jadi kerajaan belanja banyak untuk mencelekkan negeri Terengganu ni dengan Al-Quran. Dulu Musyid Abdullah dalam pelayaran dia mari ke Terengganu, dia kata orang Terengganu ni muka cerah-cerah kulit. Saya tak tahu lah. Gelak-gelak macam saya ni macam mana, ikut mana tak tahu lah. Tapi mungkin asal dulu daripada Yunnan, daripada mana mau. Langkah suka apa Vietnam. Kemudian dia kata pasih membaca Al-Quran. Lunak suara dia, sedap suara dia. Kena makhraj dan juga apa panggil bacaan Al-Quran ni. Jadi Al-Quran ni dah terkenal dah orang Terengganu ni. Baik molek. Dan kita pertahankan. Sebab itu 96% rakyat Terengganu ni Melayu Muslim.
700 tahun dulu penemuan batu bersurak di Kuala Berang, sampai hari ini kita berjaya alhamdulillah mengekalkan apa yang ditinggalkan oleh tok nenek kita 96% Melayu Muslim. Kita harap 700 tahun akan datang kekal lagi dengan populasi ini apa sebagainya. Dan inilah yang menjadi matlamat asrak pendidikan kita untuk mempertahankan umat Islam di bumi Terengganu kita ni. Jangan jadi macam Sepanyol. Sambut 700 tahun habis. Dan baru nak start balik ni, baru nak start bina balik. Sehingga dia buat gereja di Istana Hamrok. Kita pergi masuk dalam masjid itu, ni baca kitab Injil dia apa. Tapi sedih tak sedih, tapi itulah realiti ni. Tapi alhamdulillah kita walaupun 700 tahun, inilah sebenarnya pendidikan musim Gimari pun bukan hanya untuk mencukupkan sumber manusia kita, tetapi juga mengekalkan Islam di bumi Terengganu kita ni. Inilah matlamat. Baki itu duniawi apa sebagainya, dia bergerak seiring dengan perkembangan semasa yang sedia ada. Tapi inilah hala tuju yang kita letakkan supaya Terengganu ni kekal sebagai negeri Melayuiyah Islamiah, negeri Melayu Islam yang merupakan amanah yang ditinggalkan oleh tok nenek kita. Jadi insya-Allah moga-moga walaupun saudara-saudari duduk mengundi di pada Puluk Wata Abang ni, saham dia sama. Adalah untuk mencapai matlamat. Jangan jadi macam Kedah. Nak boleh keluluh, nak batal apa judi tu sekian hari dah. Boleh ke awak-awak dia pergi samang balik mahkamah boleh lekat. Boleh salah. Pada dulu MCA apa sebagainya samang dah pergi Kelantan. Dah lekat. Ni naik 2-3 kali ni nampak lain macam pula dah. Tu kerajaan sedia ada. Jadi ada sahang orang-orang yang sokong UMNO, sokong PS tu, apa yang dilakukan walaupun dilakukan di Kedah, melibatkan sama yang membatalkan balik kuasa bidang kuasa milik kerajaan negeri, memberi premis, tidak membenarkan premis di Kedah untuk menjual apa nombor ekor, orang hak undi itu pun ada saham juga walaupun dia ngundi di Terengganu. Jangan ingatlah sebab ini merupakan amanah dan tanggungjawab. Apa yang hasil daripada pemerintahan, hasil daripada sokongan dia tu, dia juga akan ditanya oleh Allah SWT. Jadi orang yang ngundi PAH Duana tu, Pak Negeri ni kita usaha supaya tak ada jual judi nombor ekor lagi, tapi hak nunduk pisau pula. Jadi masing-masing dia akan ditanya di hadapan Allah SWT. Moga-moga kita selamat, sebab perjuangan kita ni bukan dunia saja, tapi bawa kepada hari akhirat kelak insya-Allah. Dan akan diwariskan kepada anak cucu zuriat keturunan kita kemudian. Moga-moga mereka ni istiqamah meletakkan Islam sebagai matlamat hidup itu insya-Allah. Sekadar tu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Kita kejar masa